tengok suhu punya panas kan. So kita kena lepas bagi dia main kat ni. Sebab tadi ada sekong tu dia argue nak keluar juga, tapi kita bawa masuk juga. So dia terpaksa lah, satu dikuburkan. Besar lah, nampaknya panas melampau cuaca kan. So yang ni kita lepas pun, yang ni dia set sikit. Dia sekong induk tua ni, tapi ni susuh dia ataupun ujung, kita panggil ujung lah ayam ni kan. Nak kena potong lah nanti, InsyaAllah ada rezeki nanti saya akan share macam mana cara kita nak potong susuh dia. Sebab dulu 90-an memang kita duk pernah buat benda ni. Nampak tak? Susuh dia terlampau panjang. Kalau dia naik ibu bahaya. Lagi satu bahaya untuk dia juga, dia nak berjalan pun tak boleh sebab panjang. Lepas tu kalau naik ibu akan boleh berlubang tengah belakang tu, dia adalah berat. Lepas tu kalau agresif sangat, silap-silap makan diri dia balik tu. Kalau kena kayu kenapa dia akan jadi sakit tau. Nampak ni, nampak susuh dia tu panjang tu. Induk ni memang best lah, dia agresif. Terlalu agresif sangat tadi tu. So nanti kita akan kongsi macam mana kita nak potong susuh dia tanpa keluar darah. Tak ramai dah orang buat. Ni tahun 90-an dulu kita selalu buat. Teman-teman yang sabung dulu kan, sama ya, konsep dia sama ya. Ni sana duk main kat sana ni. Biar dia main sana panas, bagi dia bebas. Oi, suhu dahsyat orang. So ayam biar bagi dia bebas, bini jadi senang. Tapi tak apalah, tempat kita lapang sikit. Yang mana dalam reban tu tak apalah. Bukan reban jenis ni, reban open jugalah. Yang mana yang duduk sebelah-sebelah tempat yang lapang, pokok kuas, kita lepas lah. Bagi dia main bawah-bawah pokok, main bawah-bawah reban ni. Bagi dia duduk mengelupu tanah kan. So tak ada masalah lah untuk dia.